Kuliah Agama Prasaya Megah Berdiri Murid Sejahtera Unggul Peribadi. Assalamualaikum. Saya Airin Christina binti Fahmi Azhar sebagai Timbalan Ketua Umum akan menjelaskan apa itu murid sejahtera. Ada 5 ciri murid sejahtera RPM. Ustaz. Yang pertama, beradab. Beradab ni bermaksud kita menghormati orang lain, mengamalkan nilai murni dan menjaga tingkah laku kita dalam kehidupan seharian. Yang kedua, berilmu. Berilmu ialah sentiasa menerima pengetahuan dan mempunyai semangat untuk terus belajar. Yang ketiga, berkemahiran. Berkemahiran ialah membolehkan murid berfikir secara kritis, dapat menyelesaikan masalah dan gunakan ilmu dalam situasi sebenar. Okey, tambah sikit lagi. Yang keempat, berdaya tahan. Berdaya tahan ialah membantu murid menghadapi tekanan dan bangkit semula apabila berdepan kegagalan. Yang kelima, berkeyakinan. Berkeyakinan menjadikan murid lebih berani mencuba, membuat keputusan dan memimpin dengan penuh tanggungjawab. 5 ciri murid sejahtera merupakan asas pembentukan insan sejahtera dan melahirkan generasi cemerlang. Ingat, langkah kecil hari ini perubahan besar untuk esok.